Kita mari muang ngam ni boleh tengok ikan besar Kak Yo. Ni. Ha, ni siapa nak ikan besar-besar gini, TikTok peng Kak Yo, kita letak nombor terosak di bawah ni dah. Oh, ikan tukar besar. Ah, kabin suku. Kabin dengan tukar tak lupa. Ikan pari. Ah, ikan pari. Ah, ni. Tu besar tu. Ah, lu lagi ni. Kalau sekat duk muka ni, hok besar sup besar mana? Dalam 40 kilo. 40 kilo saya. Ni 10 kilo seekor. Ni, hari ni besar sup dah ni ni. Tu, akik tak orok dah. Hok ni duk dalam berapa kilo ni? Belah kilo besar ni yo. Pas 40 kilo ni, 10 kilo besar mana Kak Yo? Ha, sama besar dengan colin malah. Berat ada kita lagi. Oh, ni. Tengok dengan tangan kita ni. Tu. Ha. Tengok ekor ni Kak Yo, ha. Sengat weh dah ke? Oh, besar. Ni sengat je duk sini. Wedah lah ni. Oh, ikan pari Kak Yo. Masak gapo sedap ni? Oh lu. Asal pedas Melaka sedap deh. Belah ni ikan pari Kak Yo. Ni, hari ni boleh sikit maring boleh 2 piko ya kata. Ha ni, hok ni ikan ni. Tu tengok ni mata jenis-jenis. Ikan kisi deh. Ha, meja tak ada lah Kak Yo. Oh, ikan kisi ada. Ni, ikan merah dia panggil deh. Ha, kena kunyit, kengsong sedap. Ni segar-segar lah muka hari-hari. Oh ni pun ikan merah tapi saiz lain-lain dengan hok sat ni. Oh tu ikan apa cong? Hok hari ni kat ni. Oh, giri segar-segar ni Kak Yo, tengok ni. Sinar jenis ni ha. Oh ni. Ha, ikan celam. Ikan celam pun ada. Ikan you. Bukan ikan air, ikan you. Ni Kak Yo, cumi mata Kak Sali pakai ni mari pada klinik Wensai Tasi Rorot Jala deh. Klinik dia duduk dekat Mufita Si Rorot Jala. Siapa nak buat cumi mata boleh lagi buat di situ. Harga mulai 890 kod saja. Boleh buat belaka wen krongseng, wen saita, wen kandet Kak Yo. Ni. Buat menu gapo sedap ni KU? Kuah. Kuah. Kuah sedap. Kuah bersate sedap lu dah. Buat sup dengan kain pet tu lah. Tapi yang kuah. Kain kuah buat baik kering sikit deh. Tak biasa makan ikan ni. Tapi kita rasa geli baik no. Kulit yo tengok Ni pali ah. Oh, ikan liak. Ni, ikan liak pun ada. Tu. Oh, ni besar lagi. Geno kau tu beg kau besar, ni. Ni Kak Yo. Ni, ikan liak ni. Oh, besar molek. Jadi Kak Yo, oh. Gula kuning sedap ni. Oh ni ikan apa cong? Sosial ikan papla. Senayu ke apa? Ah ni ada dengan ikan giri. Ha, tak pandai nak panggil pula dah ikan giri. Ikan ayo, ikan tongkol. Tu, mata jenis. Duk kelip pak-pak. Kelip pak-pak ni. Oh, sinar lawet tari mata. Kau hari ni belakang ni deh. Ni belakang ini. Oh. Oh, segar. Kau cuang ikan tak banyak jual nak mengam ni yo. Kalau kau banyak hantar perambung tani. Oh. Gua ni hadap raya ni. Buat gapo mang ni? Buat ambak tiku. Oh. Tiku takut dengan yo. Tak bah buat kan tak le rumah hak tu. Tak le rumah boleh, tak boleh mari, tak boleh gapo. Orang panggil pang gapo? Gapo orang panggil? Duk biar patah. Oh. Oleh ke duk kok lauk tak? Gua ni. Biar patah. Oh, biar patah. Kok mah kita tak ada lah baik ni. Nak kena cari tepi patah. Lah, tak tahu ni. Ah, hambak tikus. Tikus nak masuk tak boleh je tak ajar kok. Tikus takut. Ah, ada pek dah. Deh. Oh. Hak kering boleh guna tak? Kak Yo kata cocok hidung bersing situ selalu dah. Cocok hidung. Terus ambil geledi tengok. Mewai-wai. Ni. Sutong ni, sutong gege. Ha, hidup lagi Kak Yo. Oh, tu. Ha tu. Lekat kau ni ha, isak ha. Kikir tak ni? Kikir. Tu. Tu. Ha. Hidup ni. Abang yang kata kikir juga. Serok deh.
Tu, tengok tu. Apa dia mau makan bekno hak metah Tu orang Jepun ambil cicah coyuk gitu je. Tu tengok tu. Duk ngongak. Habis dia kata ketik juga. Tok gitu kok. Lagi kiki tangan kita bekok mengu-mengu pada kat yo tak nak masak. Pak kak yo duk belilah hak dia mau muka kok ni. Lepas tu pergi hantar perambung taning. Hantar hari-hari kalau banyak dah. Nombor terosak kalau demo nak. 097 307 7843 Kak Yo. Ha deh. Bare sok-sok sinilah. Oh, demo muka hari-hari ni.